Antara pinjaman yang lulus pada minggu ini adalah seorang juruteknik IT dengan gaji RM3,500 dan komitmen bulanan RM700 berjaya mendapatkan pinjaman sebanyak RM69,300 dengan bayaran bulanan sebanyak RM1,283 selama 84 bulan. Bayaran balik, tuan-tuan, sekiranya anda adalah golongan yang seperti tuan juruteknik IT ini dengan gaji lebih kurang RM3,500 dengan komitmen sebanyak RM700 yang tertanya adakah anda layak untuk memohon pinjaman. Jawapannya layak, tuan-tuan. Seperti pelanggan ini, dia berjaya mendapatkan dana sebanyak RM69,300 dengan bayaran bulanan RM1,283 sebulan selama 84 bulan untuk pinjaman swasta. Itu saja, tuan-tuan. Dapatkan khidmat nasihat beserta dengan laporan pelapor kredit anda di MyLoan hanya RM50 saja. Kami akan bantu anda memberi konsultasi, mendapatkan laporan pelapor kredit dan bantu mendapatkan dana ataupun membuat pengetuturan semula komitmen anda. Nah, seperti biasa, dengan MyLoan pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.